Hai guys, welcome back with this video. Petang tadi saya baru je dapat yang ini, Zeus Body yang secret tu. Tapi saya nak yang warna pink tu. Jadi disebabkan saya nak warna pink, saya dah beli 6 terus. So kita nak unboxing sama-sama. Rasa saya boleh dapat tak yang warna pink tu? Takut kalau tiba-tiba beli 6 sebab nak dapatkan pink. Sebab malas nak beli 25. Sekali tiba-tiba tak dapat. Nangis lah Bella. Okay, jom kita nak potong. Okay guys, so saya dah buka. Tada! So saya tunjuk korang apa saya dapat. Ini stiker dan Zeus Body saja. Sekejap, kita pilih dulu. Okay, so ni yang saya dapat. Kalau korang beli ni, dia akan dapat free yang ini tau. So yang saya dapat ni apa ni? Santan Zeus Coffee. Saya nak buka dia ni. Ada stiker ke? Oh, Wush. Buat apa ni guys? Step 1, step 2, step 3. Oh, ini untuk buat air ke? Yang saya dapat ni apa? Oh, dia ada 5 jenis lah. Tengok ni. Oh, ada 5 jenis. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ni yang bos tu, nampak? Okay. Lepas tu yang warna orange ni Unity. Nampak tak? Lepas tu ada ni warna biru Lydia. Lepas tu santan All Star. Jatuh. Dengan ini santan ni comel. Lepas tu ada ini comel. So bekas ni function dia tu je lah. Okay, simpan balik. Okay, simpan balik. Tutup. Mana stiker tadi? Tu ni, comelnya stiker dia. Comelnya stiker dia guys. Tu tak apa. Ini yang paling comel. Macam mana buka dia ni? Oh, macam ni ke? Okay, lepas tu oh, kena buka tepi dia ni ke? Oh, kena buka. Oh, macam blind box betul lah ni. Yo. Janganlah koyak situ. Janganlah koyak situ. Tak cantik dah blind box aku. Tengok tu, blind box saya. Tetap juga nak koyak tepi tu. Sakit ya hati, ya Allah. Ikut kau lah, asalkan kau bahagia. Geram betul lah. Boleh pula dia tok klepek-klepek macam tu. Sebelah sini pula. Tolonglah memudahkan sikit. Tolonglah. Tak minta banyak, tolonglah memudahkan untuk tetap juga dia macam gitu. Oh, macam gitu ke lah. Patutlah. Barulah betul. Masya Allah, baru aku puji. Baru puji. Weh, aku punya tu koyak. Tengok ni guys. Tak masal-masal koyak. Susah juga ya benda ala ni nak dikopaknya. Dia punya kotak dia tu tak berkualiti lah guys. Sendiri yang problem salahkan kotak macam ni.
Ni kalau sampai ni, kalau ni jawab dia memang sampai tahun depan tak habis buka ni. Selesai. Okay, buruk sikit tak apalah Okay. Yes. Ada 6. Na. Okay. Saya nak yang ini guys. Saya nak yang Pinky Boo. Lepas tu saya nak Choco Chipster. Sebab secret saya dah ada. Let's go. Kita buka yang ini dulu guys. Buka pada sini ke? Tadi pada petang dah beli dah. Tak boleh buka. Ada kad dia tak? Okey, kad dia kita ketak busik kad dia. Apa ni? Ni macam choco chip. Macam coffee bean. Kita try Tengok ni comelnya. It's okay. Choco Chipster guys. Terbalik pula. Choco Chipster. Yeah. Okay, kita dah buka satu. Masih lagi misi mencari saya punya Pinky Boo. Choco Chipster dah dapat. First buka tu dapat Choco Chip. Okay, kita pergi ke yang seterusnya pula. Ini yang first Okay. Lat tali tamplom all town. Tak. Lat tali tamplom all town. Tada. Pinky Boo please. Saya nak tu Pinky Boo. Choco chip dah dapat. Choco chipster dah dapat. Jom kita try nervousnya. Okay. Tak tengok ada kad tak? Okay, kad dia kat bawah. Ni apa lah? Ada topi ke? Ni macam ada keras-keras lah. Pinky ke? Try. Aku terus apa Pinky Boo tu. Tak sia-sia guys. Pinky Boo. Dua yang pertama je yang saya nak. Macam mana ni korang? Adakah saya patut proceed? Buka lagi 4. Kena proceed lah korang. So saya boleh tahu apa yang saya tak dapat. Saya nak collect semua, betul tak? Aduh, baru buka 2 dah buka sendiri yang sendiri nak. Macam mana ni korang? Luck sangat lah. Okay. So kita ada lagi 4. Kita mesti nak kena buka semua korang. Benda dah beli kan? Okay. Lat tali tamplom all town. Okay. So saya nak yang ini. Saya nak frappe. Okay, jom. Kita try Susah pula kau nak buka pada situ ya. Dia tak dekat kat atas. Tak nak tengok. Okay guys. Wih, ni kecil takkan Peter Pan tu. Ya, ni Peter Pan tu guys. Ya doh, ni aku tak tutup mata pun aku tahu dah. Kan betul? Sup. Buat sikit kad dia. Mana kad dia? Oh ni.
Portable, bukan Peter Pan lah syaitan. Portable. Tadadada. 3 kotak lagi guys, 3 kotak lagi Tolonglah kena dapat frap. Wa talila tali tamplom all town. Okay. So tadi saya cakap saya nak yang ini. Ini. Frap. Nak yang frap Okay. Susah pula nak buka menatang ni ya. Tak nak tengok kat, tak nak tengok kat. Gemuknya. Ini macam Bean Boss je. Ini Bean Boss ni. Ini tak payah tutup mata pun saya tahu ni Bean Boss guys. Kau tak saya cakap saya tu confirm Bean Boss. Saya buka je korang tengok. Tengok. Saya dah tahu guys. Pegang-pegang Bean Boss. Tengok sikit kat dia. Comel. Saya akan memenuhkan beg saya dengan squishy Zeus Coffee. Wala Zeus. Tiba. Comel. Okay. Tang kampang sangkreng. Udah sekap. Okay. Tolonglah nak frap. Saya nak frap. Saya tinggal 2 ni je guys nak cukupkan koleksi sebab saya dah dapat secret. Dah dapat secret pula. So nak cari lagi 2 ni je. Tolonglah Tolonglah bagi yang tak ada. Janganlah bagi yang dah ada ya. Tak nak tengok. Okey, tak dekat. Apa ni? Alah, janganlah dapat tu tu. Tak nak secret. Dah dapat secret, tak nak secret. Takkan secret lagi. Okay, saya tutup mata harap bukan secret. Tolonglah. Secret guys, saya dah ada secret dah. Ni frap. Comel korang tengok. Agak. Tengok kat dia. Mana kat dia? Kat dia kat dalam sangat. Tengok ni, comel. Okay, satu lagi korang. Tolonglah yang last ni bagi blue body. Tak nak secret. Saya dah ada secret. Saya tak nak secret. Tolonglah. Saya dah ada secret. Saya tak nak secret. Saya dah ada secret. So saya tak nak secret. Tolonglah. Please lah. Tolonglah blue body. Please lah blue body. Please. I want blue body. Tinggal ni je korang. Tinggal ini je. Tinggal blue body. Try. Nervous lah. Aku yang nervous. Tak nak tengok. Tolonglah, ni blue body kan? Tolonglah blue body. Tak nak secret. Secret dah ada tapi dia macam keras. Keras mungkin blue body kot. Saya rasa ni blue body ni. Tolonglah blue body, please lah. Nak cukupkan collection je. Please lah blue body, please lah. Sorry guys, excited. Saya dah lengkapkan ke semua Zeus body saya guys. Saya dah lengkapkan Zeus body saya. Elok. Tada. Guys, lengkap semua guys. Dapat semua. Tengok ni. Guys, saya happy sangat sekarang guys. Tengok ni, saya dah dapat ke-6 ke-6 lah, ke-7. Saya dah berjaya dapatkan blue body, Pinky Boo, Choco Chipster, Frappe Friend, Bean Boss dengan Portable. So saya dah berjaya dapatkan ke-6 ni. So saya tunjuk korang dekat end of this video. So korang boleh tengok lah rupa diorang ini adalah comel sangat. Okay. So korang nak saya unboxing blind box apa pula lepas ni? Cuba korang komen kat bawah. Nanti saya pergi beli. Alright.